Macam kita semua tahu, kerjasama dan juga kolaborasi antara brand smartphone dan juga jenama sebuah kereta tu sendiri memang tak asing lagi. Sebagai contoh, aku bagi dekat korang, OnePlus dengan McLaren, Oppo dengan Lamborghini, Honor, Huawei dan juga Porsche. And kali ni kita ada satu kolaborasi yang tak dijangkakan sama sekali, di mana Realme menjalinkan kerjasama, partnership selama 3 tahun dengan Aston Martin, atau lebih tepat lagi, Aston Martin Aramco Formula One Team. Maka lahirlah Realme GT7 Dream Edition. Untuk pengetahuan korang, dalam kerjasama tu Realme akan menghasilkan 2 phone kolaborasi. So, kita akan dapat probably 6 phone, termasuklah phone ni. Tapi itu tunggu dulu. Aku nak cakap dekat korang, selepas 2 minggu aku guna Realme GT7 Dream Edition ni, aku boleh cakap phone ni sebenarnya not bad juga weh. Sebab apa? Jom aku tunjukkan. Pertama sekali, tengoklah design dia, tak nak kalah weh. Untuk pengetahuan anda di luar sana, Realme GT7 Dream Edition ni hadir dengan 3 rekaan ataupun elemen ikonik. Yang pertama sekali ni adalah warna hijau yang ada dekat phone ni. Untuk pengetahuan korang, warna hijau dia ni bukan warna hijau biasa-biasa tau. Ini adalah warna hijau daripada Aston Martin sendiri ataupun Aston Martin Grade. Sejujurnya aku memang suka warna hijau dekat phone ni sebab dia nampak premium, lepas tu eksklusif dan juga mahal. Kedua, macam korang nampak dekat panel belakang dia ni ada logo ataupun emblem Aston Martin Silverwing. Dan dia bukan embedded ataupun tertanam tau, tapi Realme engrave emblem ni dekat panel belakang Realme GT7 Dream Edition menggunakan triple layer engraving process. Itulah dia nampak cantik dan juga kemas. Yang terakhir sekali, of course, rekaan sayap dekat tepi ataupun sisi panel belakang phone ni. Kalau korang nak tahu, elemen ni diinspirasikan daripada airflow trail dekat kereta Formula One. And bila korang pegang phone ni, korang dapat rasalah 3D texture rekaan aerodynamic flow line yang ada dekat phone ni. Bagi aku, binaan physical armor shell glass dan rekaan Realme GT7 Dream Edition ni memang kemas, cantik, dan korang akan dapat sekali aksesori dia lain macam casing carbon fiber ni, SIM ejector tool Formula One, kabel dan lain-lain. In case korang curious lah performance yang ada dekat phone ni macam mana, untuk pengetahuan korang, Realme GT7 Dream Edition ni mempunyai prestasi setara flagship. Dikuasakan chip MediaTek Dimensity 9400E yang baru, memori RAM LPDDR5X 16GB dan juga storan UFS 4.0 berkapasiti 512GB. And itu je variant yang ada. So senang untuk korang pilih. And sama seperti nama dia dan apa yang aku cakap tadi, phone ni memberikan prestasi setara flagship pada harga bawah 3K je weh. Selama aku menggunakan phone ni, prestasi dia memang smooth, pantas dan tiada isu. Bila korang gandingkan chip dia tu dengan Realme UI, dang it, aku memang sangat enjoy guna phone ni sebab selain dia laju, dia user friendly, mesra penggunaan satu tangan, ada UI yang clean, features yang pelbagai dan customization yang banyak. Untuk mobile game, aku uji AAA mobile game dekat Realme GT7 Dream Edition ni macam game Delta Force yang baru keluar, Wuthering Wave dan juga Genshin Impact. And so far, phone ni boleh handle any of them without an issue walaupun pada tetapan highest graphic setting possible. You name it, Delta Force memang smooth habis, Wuthering Wave grafik lawa gila, and sama juga dengan Genshin Impact. But surprisingly, aku perasan thermal performance dekat phone ni quite impressive juga weh. Ketika di suhu bilik, dia cukup efisien semasa aku main Wuthering Wave, di mana suhu dia tu tidaklah panas yang melampau sangat. Dia stay sekitar julat 43 ke 44 degree Celsius sahaja. Tapi untuk mainstream mobile game macam Mobile Legends Bang Bang, yang ini korang tak perlu risau. Berdasarkan pengalaman aku, suhu dia tu berada di paras 40 degree Celsius dan ke bawah sahaja. Selain tu, sama seperti Realme 14 5G yang aku review sebelum ni, korang boleh manfaatkan gaming features yang lain macam AI Ice Comfort, bypass charging dan lain-lain lagi. Tapi ada satu features yang bagi aku agak kelakar sikit lah, iaitu AI Gaming Coach. Yang ini contoh kalau korang main Mobile Legends Bang Bang, dia boleh bagi semangat lah untuk korang usaha lagi, boleh menang lagi ya, macam tu lah. Last but not least, aku memang sarankan korang untuk aktifkan GT mode ketika main game, terutamanya AAA mobile game, sebab dia boleh improvekan overall performance dekat phone ni ketika handle grafik demanding task. Plus, macam yang sedang korang lihat ni, score benchmark before and after GT mode ni diaktifkan pun memang nampak berbeza. Next, Realme GT7 ni dilengkapi dengan skrin 6.78 inci LTPO AMOLED display, 120Hz refresh rate, support hingga 6000 nits Pro eSport brightness, dan dia sokong HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Bagi pendapat aku, as long as screen phone tu support dua benda ni, HDR10 Plus dan juga Dolby Vision, korang tak perlu risau in term of screen quality sebab memang lawa habis. HDR dia pun tinggi, color dia vibrant, and for those yang suka tonton video dekat phone, you gonna love this.
Plus, kualiti audio dekat Realme GT7 Dream Edition ni pun solid juga weh. Dan bila korang main game, nak game yang banyak letupan, bunyi tembakan macam Delta Force tu, dang it, memang imersif. Untuk kamera, Realme GT7 ni mempunyai sistem 3 kamera utama 50MP, 50MP telefoto, 8MP ultrawide dan juga 32MP untuk swafoto. Selain tu, gambar-gambar yang aku dapat pun memang nice dan lawa. Hasil dia sharp, jelas, warna pun bagi aku sangat vibrant lah, terutamanya pada waktu siang. Cuma sayang sekali kamera telefoto ni support sampai 20 kali sahaja. So nak zoom tu boleh, tapi tak boleh nak zoom jauh sangat. And of course, dekat kamera ni juga ada pelbagai features AI yang menarik, macam AI removal. Contohnya kalau korang nak buat objek tu hilang, AI glare removal. Yang ini kalau korang snap gambar lepas tu ada banyak silauan dari lampu ke apa ke, features ni dia boleh buang silauan tu. Lepas tu video dia pun dah upgrade di mana pengguna boleh shoot video 4K 120fps pada front and back camera. Cumanya dekat kamera selfie ni dia support 60fps sahaja. Yang ini aku jujur impress gila sebab dia bagi user advantage untuk shoot video yang lawa dekat kamera depan dan juga kamera belakang. So far untuk kamera, overall aku memang puas hati sebab hasil yang korang dapat tu memang cantik and kualiti dia tu setimpal dengan harga jualan phone Realme ni. Last but not least, I keep the best for the last. Untuk kata korang, Realme GT7 Dream Edition ni adalah phone pertama sekali di dunia dengan konfigurasi bateri 7000mAh. Aku ulang sekali lagi. 7000mAh dengan charger pengecasan pantas 120W. Korang boleh bayangkan tak? And I tell you what, bateri dia gila weh. Okay, aku bagi tahu korang, untuk pengguna berat macam mobile gamers, aku boleh main Mobile Legend Bang Bang tanpa henti purata selama 7 jam weh. Untuk korang kat luar sana yang jenis bangun, tidur, makan, mandi MOBA, phone ni memang sesuai untuk korang. Itu untuk mainstream. Kalau AAA mobile games tak adalah selama tu, but still lama juga weh. Aku tetap boleh main Wuthering Wave, Genshin Impact dan juga Delta Force sampai aku puas. Itu guna untuk main game, but kalau korang ni bukan jenis mobile gamer yang guna phone tu untuk macam social media, check email, balas message, tonton video or any general daily task, phone ni memang boleh tahan hampir 2 hari. Aku ulang sekali lagi, hampir 2 hari untuk light use. Dia punya efisien dan juga cekap tu sampaikan buat aku betul-betul curious. Apa yang buatkan phone ni tahan lama selain daripada bateri dia besar? Rupa-rupanya dekat GT7 ni dia ada satu chip khas yang berfungsi untuk jimatkan bateri dengan cara kurangkan penghasilan haba, melindungi bateri dan memanjangkan jangka hayat walaupun under heavy usage. Plus dengan charger 120W yang diberikan, phone ni hanya mengambil masa purata sekitar 30 ke 35 minit saja untuk di-charge. Korang jangan fikir lain tau. Itu masih lagi laju, malahan agak laju untuk sebuah phone dengan bateri berkapasiti 7000mAh. Lepas 2 minggu, terus terang aku boleh cakap ini antara phone paling lengkap dan no nonsense yang aku pernah try tahun ni. Realme GT7 Dream Edition ni bukan setakat cantik luaran je, dalam dia pun padu. Chip dia kuat, skrin dia cantik, bateri dia power, tahan lama, charging pun laju, and kamera dia honestly melepasi jangkaan aku. Of course, bukan semuanya perfect, macam telefoto dia tu tak boleh zoom jauh sangat, and then dia tak ada wireless charging. In case korang kat luar sana suka features wireless charging, and dia ada sedikit bloatware yang korang kena rajin kemaskan. Tapi tak banyak sangat, jangan risau. Tapi kalau korang tolak semua tu ke tepi, dalam banyak-banyak phone bawah 3000 yang aku pernah try, Realme GT7 Dream Edition ni adalah salah satu phone yang aku betul-betul puas hati. So kalau korang nak cari phone baru yang ada feel flagship, spek padu, design rare, phone ni memang layak untuk dipertimbangkan. Bukan sebab dia nak jadi phone paling mahal, tapi sebab Realme tahu apa yang dia nak bagi dalam phone ni kepada korang. Okay, itu saja review jujur daripada aku kali ini. Seperti biasa, korang bebas untuk like, comment, share dan juga subscribe. Tiada sebarang perasaan daripada kami di Wiser sama sekali. Namun, pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.